Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Syakir bin Abdullah. Saya dan rakan saya dari kumpulan Moore Fighter akan membentangkan hasil kerja kumpulan kami berkenaan tentang prejudis dan diskriminasi yang berlaku di Malaysia berdasarkan topologi robot Kemerton. Prejudis membawa maksud sikap negatif atau prasangka buruk terhadap kumpulan sosial yang tertentu dengan melibatkan sikap dan pemikiran seseorang individu. Sebagai contoh yang sedang dikaitkan adalah warga imigran daripada Bangladesh dan Indonesia sering dipersalahkan berlakunya kekurangan pekerjaan di Malaysia. Berdasarkan teori kambing hitam, perkara ini berlaku kerana rakyat Malaysia dilihat meletakkan kesalahan dan kegagalan diri untuk mendapatkan pekerjaan kepada pihak kedua iaitu imigran. Manakala diskriminasi boleh ditakrifkan sebagai tindakan penafian hak kumpulan tertentu di atas faktor prejudis. Sebagai contoh, menggunakan teori eksploitasi, imigran yang tidak mempunyai pasport pekerjaan yang sah, didiskriminasi oleh majikan dengan diberikan bayaran yang rendah di atas faktor bukan warga negara. Perkara ini benar-benar berlaku di ladang-ladang sawit di dalam negara dan menjadi salah satu faktor punca utama berlakunya sekatan minyak sawit di Malaysia daripada Kesatuan Eropah untuk pasaran di sana. Robert Kemerton telah menggariskan 4 kategori topologi prejudis dan diskriminasi, dan yang menariknya sifat prejudis dan diskriminasi boleh wujud bersama ataupun secara berasingan, dan perkara ini memudahkan kita bagi mengenal pasti kriteria individu atau kumpulan yang dimaksudkan oleh Robert Kemerton di dalam masyarakat kita. Saya akan menerangkan dua jenis topologi iaitu yang pertama ialah all-weather liberal dan yang kedua ialah fair-weather liberal. Baik, bagi kategori pertama adalah all-weather liberal. Golongan individu dalam topologi ini tidak mempunyai perasaan prejudis dan tidak juga bertindak secara diskriminasi terhadap mana-mana kelompok sosial yang berlainan. Golongan ini mempercayai nilai kesamarataan dalam kehidupan masyarakat dan melakukan secara konsisten melalui perbuatan mereka. Di dalam konteks masyarakat Malaysia yang pelbagai etnik, individu yang menonjol sebagai golongan all-weather liberal boleh dilihat pada susuk tubuh Ku Ching Heng ataupun lebih dikenali sebagai Uncle Kentang. Beliau telah bergiat aktif dalam tanggungjawab sosial sejak tahun 2005 dengan menjalankan aktiviti kebajikan, membantu pelbagai lapisan masyarakat terutamanya golongan BP40 yang ditimpa kesusahan tanpa mengambil kira latar belakang etnik. Menariknya, beliau turut membantu warga asing yang ditimpa kesusahan tanpa diminta balasan atau imbuhan, serta mengajak lebih ramai orang untuk turut serta menjalankan aktiviti kebajikan, membuatkan beliau menepati topologi individu all-weather liberal yang jarang ditemui di dalam masyarakat Malaysia. Bagi kategori kedua, iaitu fair-weather liberal, golongan individu dalam topologi ini secara peribadinya tidak mempunyai perasaan prejudis terhadap mana-mana kelompok sosial yang berbeza, tapi golongan ini terlibat dengan tindakan diskriminasi di atas faktor-faktor tekanan sosial. Malaysia antara negara yang mengamalkan tindakan afirmatif yang termaktub dalam Perlembagaan Negara Perkara 153 yang memberikan hak keistimewaan kepada kaum Melayu dan Bumi-Putera Sabah Sarawak. Tindakan afirmatif boleh dikatakan sebagai tindakan diskriminasi positif yang diambil oleh pemerintah bagi mendekatkan jurang ekonomi sosial selepas peristiwa 13 Mei 1969. Susuk individu yang dilihat sesuai dengan topologi fair-weather liberal adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun beliau mengaku beliau adalah seorang liberal, namun beliau masih memberi jaminan kuota Bumi-Putera bagi kemasukan murid-murid ke matrikulasi akan dikekalkan, dan dalam masa yang sama turut membenarkan kemasukan matrikulasi secara merit tanpa mengira latar belakang kumpulan etnik. Beliau dilihat tidak bersifat prejudis pada mana-mana kelompok etnik, tetapi dalam masa yang sama mengambil langkah diskriminasi positif dengan mengenakan sistem kuota berdasarkan kelompok etnik Bumi-Putera disebabkan dasar afirmatif yang terkandung di dalam Perlembagaan Malaysia. Sebagai kepimpinan tertinggi negara, sifat Perdana Menteri yang tidak berprejudis tetapi di dalam masa yang sama mengambil tindakan diskriminasi positif dilihat perlu bagi memelihara keharmonian hubungan etnik di dalam negara. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Encik Norizal, bagi meneruskan sesi perbincangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norizal bin Ma'rabani, nombor matrik JK Palang 14175 Palang 22. Saya merupakan pelajar sidang 3 bagi sesi 2024-2025. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan saya Encik Muhammad Syakir bin Abdullah di atas pembentangan beliau sebentar tadi tentang dua tajuk ataupun kategori seperti mana menurut Robert K. Merton iaitu The Unprejudiced Non-Discriminator, atau ianya lebih dikenali sebagai All-Weather Liberal, dan juga The Unprejudiced Discriminator dikenali sebagai Fair-Weather Liberal. Seterusnya saya akan menyambung dua lagi tajuk ataupun kategori seperti mana teori oleh Robert K. Merton 1949-1976 iaitu The Prejudiced Non-Discriminator dikenali sebagai Timid Bigots, dan juga Prejudiced Discriminator yang dikenali juga sebagai Active Bigots. Saya teruskan kepada kategori yang ketiga iaitu The Prejudiced Non-Discriminator dikenali sebagai Timid Bigots. Menurut Merton, golongan individu di dalam topologi ini mempunyai sikap prejudis atau prasangka yang mengunsurkan negatif terhadap kelompok sosial yang berlainan. Akan tetapi, golongan ini tidak melakukan diskriminasi kerana mereka menganggap tindakan tersebut boleh mendatangkan kerugian bagi diri mereka sendiri. Menurut Abraham 2010 pula menyatakan bahawa suatu kelompok etnik itu wujud apabila ahli di dalam suatu kelompok sosial itu memperakui bahawa mereka adalah keturunan yang sama dan mempunyai ciri-ciri kebudayaan yang sama. Ini jelas mereka mempunyai kesedaran bahawa mereka adalah satu kelompok yang mempunyai kesedaran yang sama dan berbeza dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Di Malaysia, pelbagai masyarakat majmuk yang terdiri daripada kelompok etnik yang berlainan, contohnya seperti etnik Melayu, Cina dan India. Justru mereka mempunyai ciri-ciri fizikal yang berlainan di antara satu dengan yang lain. Etnik-etnik ini juga telah mengamalkan budaya dan kepercayaan masing-masing. Justru faktor sedemikian telah menyebabkan berlakunya prejudis atau prasangka yang negatif. Sebagai contoh, bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad telah menyentuh bahawa terdapat individu yang mempunyai prasangka terhadap etnik Cina yang mana kononnya telah berjaya di dalam sesebuah perniagaan disebabkan mereka menjalankan perniagaan itu secara menipu. Oleh demikian, kenyataan tersebut telah dibidas oleh bekas Perdana Menteri Malaysia dan mengatakan bahawa etnik Cina telah menggunakan kepakaran mereka sendiri untuk memperolehi keuntungan pribadi mereka. Di dalam konteks ini, tindakan diskriminasi tidak berlaku kerana mereka memerlukan kemahiran daripada kelompok yang mereka prasangkakan. Dan yang terakhir sekali adalah kategori yang keempat iaitu Prejudiced Discriminator, dan juga ianya dikenali sebagai Active Bigots. Golongan ini sama ada individu atau golongan ataupun kumpulan sebenarnya mempunyai prasangka negatif yang begitu kuat terhadap kelompok sosial yang berlainan, dan mereka juga melakukan diskriminasi. Golongan ini tidak percaya kepada kesamarataan dan sering menganggap kelompok lain sebagai ancaman kepada kelompok mereka. Tindakan yang bersikap prejudis dan diskriminasi Active Bigot ini agak sukar dikesan di negara kita. Akan tetapi ianya boleh dikesan di negara lain. Misalnya di negara Myanmar, etnik Burma menunjukkan sikap prejudis dan diskriminasi terhadap etnik Rohingya dengan menghapuskan hak kewarganegaranya. Justru tindakan kekejaman yang ekstrim telah dilakukan terhadap etnik mereka sehingga mereka telah dihalau dari tempat tinggal mereka ataupun diseksa. Aung San Suu Kyi yang sebelum ini telah memperjuangkan hak kebebasan etnik Rohingya, justru beliau juga dianggap sebagai seorang all-weather bigot kerana beliau telah mempertahankan tindakan diskriminasi terhadap etnik Rohingya. Secara kesimpulannya, dalam konteks masyarakat Malaysia yang majmuk adalah penting untuk mengelakkan sikap prejudis dan diskriminasi. Masyarakat perlu mengamalkan sifat terbuka, toleransi dan tidak mengamalkan etnosentrisme yang melampau. Dalam ajaran agama Islam juga, seluruh umatnya disarankan untuk tidak berprasangka buruk dan sentiasa mengamalkan sikap bersederhana.
Oleh yang demikian, untuk mencapai keharmonian di dalam sesebuah masyarakat, setiap individu haruslah mengamalkan sifat liberal yang tidak mengamalkan diskriminasi ataupun prejudis terhadap kelompok sosial yang lain. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.